Kamu lambat. General tak suka orang lambat. Komeng, orang kanan kepada Abang Bear. Dia telah banyak merompak ciptaan-ciptaan baru di bandar ini. Abang Bear? Samsek nombor 1 Cyberraya. CTEC akan memindahkan barangan mereka ke lokasi yang lebih terkawal. Di sana, Komeng tidak akan berupaya untuk mendapatkannya lagi. Jadi dia mungkin akan cuma pintas semasa perjalanan. Barang apa yang penting sangat tu? Ianya merupakan sejenis pesawat udara tanpa pemandu yang boleh dikawal dengan menggunakan sarung tangan. Sejenis senjata berteknologi baru. Masalah besar kalau di tangan yang salah. Ali, gunakan Iris untuk pengawasan. Ejen Bakar, kamu di bahagian keselamatan. Pastikan pemindahan berjalan dengan lancar. Aduh, pengawasan lagi. Itu saja. Bertindak segera. General, apa tugas saya? Alicia, apa maksud kamu? Mungkin Alicia boleh ikut mereka untuk dapat pengalaman menjalankan misi. Misi? Dia akan kecil lagi. Mana boleh pergi misi? Kecil? Tapi kan saya sebaya dengan Ali. Saya tua sikit 3 bulan. Alicia, kamu tak boleh pergi. Kenapa? Kan saya jauh lagi layak daripada Ali. Dia tu cuma dapat pergi sebab ada Iris. Tapi saya dah berlatih seumur hidup saya, Papa. Cukup. Papa? Baik, General. Sudah ada cukup budak mentah yang sibuk dalam misi kita. Dengan itu, pengacau bertopeng lagi. General, Intel yang Ada diterima orang menyatakan misteri CTEC dah yang mula selesaikan bergerak dalam misi kawasan kita. pelabuhan. Oh. Hei, kenapa kamu ada sini lagi? Bertindak segera!